Korang tahu tak apa rahsia kulit wanita-wanita dekat Korea ni glowing, flawless kan? Bukan hanya kerana skincare. Sebab kita tahu dekat Korea ni memang terkenal dengan skincare. Tapi ada satu rahsia benda yang kita terlepas pandang apa yang diorang makan. Saya alhamdulillah dah sampai ke Seoul, dah sampai ke Jeju Island. Memang depan mata saya tengok kulit-kulit orang Korea ni kebanyakan ni flawless, cantik, glowing. Satu benda yang kalau kita tahu, kita perasan setiap kali diorang makan ada satu benda yang diorang hilangkan atas pinggan mereka, iaitu kimchi. Kan kita perasan tak? Semua makanan mereka ada kimchi. Jadi kimchi ni tinggi dengan bakteria baik. Ada bakteria baik untuk melawan keradangan dalam badan kita. Dia untuk seimbangkan kita punya mikrobiom. Bila keradangan dikurangkan, bila bakteria dalam badan kita dah seimbang, bakteria baik itu banyak, dominan, itu nak menyebabkan kulit kita akan nampak cantik, nampak glowing. Simple kan? Tapi kalau macam kita sekarang, orang Malaysia, jarang nak makan kimchi, betul tak? Nak makan tempe pun, tempe kena makan tempe mentah, kena makan yogurt, nak kena makan kefir, nak kena minum kombucha. Itu antara makanan-makanan yang tinggi dengan probiotik. Jadi, saya nak sarankan kepada anda kalau anda nak kulit flawless, glowy, cantik, tak kusam, saya sarankan anda ambillah Probiotic Plus ni. Dan Probiotic Plus ni ada string bakteria Lactobacillus dia memang untuk cantikkan kulit, untuk melawankan keradangan dalam badan kita. Bila keradangan dah kurang, toksin dah kurang, akan nampak kulit akan nampak glowing. So boleh cuba ambil sebiji saja selepas makan Probiotic Plus. Ambil tahu, jangan clear.